makan ni. Tunggu rekod dah. Dah. Ha. Tengok. Hai. Saya nak pergi jalan-jalan. Welcome to the Amy Azmi vlog. Peace yo. Bye-bye. Okay. Jangan langgar orang Jangan gigit orang. Saya nak kerja orang, saya nak gigit Jangan orang. pukul orang. Okay, kita bye. tutup. Bye. Bye. Saya nak tunggu awet je. Jadi kita kena merah. Saya lupa. Saya lupa macam nak setting. Ni kot. Okay. So kita outdoor cycling. Okay, go. Bismillah. Kenapa hari ni tak ada orang Tak apalah, kita jalan je. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, lama tak kayu. Rasa pelik pula. Risau kita kalau budak-budak tiba-tiba melintas. Bismillah. La 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 la. Allah, baru perasan. Dah separuh jalan. Macam mana ni? Oh, kejap. Hai lah, hai. Macam nak tarik benda ni? Okey. Nak dulu. Okey. Macam mana? Seketul Amy. Beginilah. Kisah. Suami kita tak buatkan untuk kita. Tak baik dia. Bismillah, kita start balik. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana lelaki saya? Saya rasa kereta saya kat sini. Saya tak jumpa, saya tak nampak kereta lelaki saya. Kat mana? Oh, depan sana. Saya tak nak dia nampak saya. Saya melarikan diri. Sejuknya angin. Nakal budak tu. Macam mana saya nak kurus ya? Suami saya, lepas dia suruh saya jogging, lepas dia suruh saya brisk walk, lepas dia suruh saya cycle, dia ajak pergi makan. Macam nak kurus? Kesian saya. Tak baik betul dia. Sampai hati. Kita sekali lagi.
Wow, sambil Please Walk dia menyanyi. Dahsyat. Laju budak tu. Saya tak boleh kejar dia kalau saya lari. Kenapa saya menangis sebab dia laju. Ayash, Ayash, jangan lari Ayash. Ayash, jangan lari Ayash. Sedap nama dia, Ayash. Aish. Saya nak tulus. Saya nak selim-molim macam dulu-dulu. Nak senang cari baju. Ini nak pakai baju pun bergaduh. Sebab semua ketat. Orang lain semua lari. Ada partner. Saya punya partner tunggu dalam kereta. Ternampak pula. Hai. Apa? Pasal apa? Tak. Benda ni tak kira ke? Apa dia? Zoom. Kenapa dia tak ada meter? Tu sebab saya tak bawa telefon Android. Nanti dia ni lah kot. Oh, okey. Kalau macam ni, lepas tu saya nak matikan. Saya nak matikan rakaman. Tekan ni sekali. Okey.